Ramainya orang sakit di hospital ini. Kaki dia berbalut. Tergantung pula tu. Kesian pula pakcik ni. Baring je tak dapat gerak. Lumpuh agaknya. Macam mana dia orang solat kawan-kawan tahukah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barisan juri yang sigap bergaya, para hadirin bakal ahli syurga. Semoga semua dalam rahmat yang esa. Sahabat di hujung sana, rakan-rakan di depan berkerut jam muka. Berfikir cara solat ketika sakit kah? Alhamdulillah, semua utamakan solat. Tetapi jangan risau, Islam itu syumul, ada kelonggarannya. Rusak solat satu penyelesaian. Sekejap, sebelum itu bercakap tentang rusak solat ketika sakit, apa maksudnya? Ya, rusak solat ketika sakit bermaksud tata cara solat yang dilonggarkan mengikut kemampuan pesakit. Dengarkan kalam suci. Hafizu ala salawati. Maksudnya, peliharalah semua solatmu. Surah Al-Baqarah ayat 238. Kawan-kawan dengar ni, solat itu tiang agama, wajib ditunai walau di mana. Sakit atau tiada berdaya, rusak solat itu jalannya. Indahnya Islam, lambang ketaatan santunnya pada insan, memberi penyelesaian atas tiap permasalahan. Rasulullah SAW pernah menerangkan tata cara solat ketika sakit. Baginda bersabda, "Salli qa'ima, fa'in lam tastati' faqa'ida, fa'in lam tastati' fa'ala janbi." Maksudnya, bersolatlah kamu secara berdiri. Jika tidak mampu, lakukanlah secara duduk. Dan jika tidak mampu juga, lakukanlah secara mengiring. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ups, sebut pasal kegigihan dalam mentaati perintah solat, teringat saya kisah Rasulullah SAW. Datanglah Bilal bertemu Rasulullah. Terlihat jelas kesihatan baginda. Ya Rasulullah, waktu solat telah tiba. Gantikanlah dengan Abu Bakar, tutur baginda. Dipapah dua sahabat, baginda hadir di belakang menjadi makmumnya. Meski penat, meski sakit, dalam duduk Rasulullah menunaikan kewajipannya. Perintah solat ditunai selagi hayatnya. Rakan-rakan, saya nak sambung sedikit lagi ni. Wah, macam ginilah, semua masih setia. Wajib kita tunaikan solat, hidup tenang terarah kiblat, pintu syurga makin mendekat, bahagia dunia akhirat. Hadirin, lihatlah, hayatilah kesungguhan solat oleh saudara kita di Palestin. Dalam suasana berperang, hilang kaki, hilang tangan, mereka tetap melaksanakan solat dengan kerelaan. Kerana mereka tahu Allah Maha Penyayang, memberikan rusa solat atas tiap kesakitan. Solat mampu mendidik jiwa menyemai taat pada Yang Esa, mahupun sakit atau sejahtera, Islam dan rusa berpisah tiada. Oleh itu hadirin sekalian, berusahalah kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Untuk dicintainya, dirikanlah solat. Sakit atau tenat, tidak dapat melakukan secara sempurna, rusak solat ketika sakit, penyelesaiannya. Kelonggaran bukti kasih sayang. Sekian bicara daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.